Sorotan berita sakat jam 8 malam Jumaat 17 April 2026. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menepis tomahan konon Malaysia bercadang menjual minyak kepada Australia, sebaliknya menjelaskan perbincangan dengan rakan sejawatnya lebih tertumpu kepada keperluan strategik antara kedua-dua negara. Anwar menjelaskan Australia turut menyuarakan keperluan terhadap diesel, namun Malaysia tidak berupaya memenuhi permintaan itu buat masa ini kerana keutamaan diberikan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri turut memaklumkan Malaysia telah dijemput menyertai perbincangan antarabangsa peringkat tertinggi mengenai Selat Hormuz malam ini yang akan diwakili Menteri Luar Muhammad Hassan. Beliau kemudiannya menegaskan pendirian negara kekal teguh dalam memastikan kebebasan pelayaran melalui laluan strategik berkenaan yang merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga global dan dalam masa sama tidak menafikan hak Iran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan meneliti titah Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah yang menyeru keistimewaan Langkawi sebagai kawasan bebas cukai dikembalikan bagi merancangkan sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Katanya Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan sudah diminta meneliti apa yang boleh diusahakan berikutan kos di Langkawi sudah agak tinggi dan ini dengan sendirinya tidak dapat menarik pelancong termasuk domestik. Duta Besar Indonesia ke Malaysia Radin Muhammad Iman Hascharia Kusumo berkata laporan media dari Republik itu yang mendakwa sebahagian pulau sebatik di Sabah kini milik negara itu sebagai tidak benar, malah ia masih berstatus kawasan kelabu dan masih belum diputuskan. Terdahulu media melaporkan Ketua Staf Presiden Indonesia M. Kodari memaklumkan seluas 127.3 hektar di Pulau Sebatik yang sebelum ini berada dalam wilayah Malaysia kini sah milik Indonesia. Pusat Perubatan Universiti Malaya atau PPUM menafikan dakwaan mengaitkan fasiliti imbasan PET City dengan risiko radiasi berbahaya kepada seorang bekas warga kerjanya sehingga menghidap kanser limfoma Hodgkin tahap 4. FMT sebelum itu melaporkan bekas juru radiografi mendakwa kemungkinan berlaku pelanggaran SOP serius di sebuah hospital pengajar kerajaan menyebabkan bukan hanya dirinya, malah 3 kaki tangan yang lain turut menghidap pelbagai jenis kanser selain 4 orang lagi menghidap penyakit berkaitan thyroid. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.